Jika kesalahan dilakukan semasa bertugas, hukuman haruslah keras dan berat. Ini bagi memastikan bahawa ia akan menjadi pengajaran dan iktibar kepada anak-anak kapal yang lain untuk tidak melakukan kesalahan tersebut. Jika pangkat si dituduh adalah lebih tinggi, hukuman yang lebih keras haruslah dijatuhkan sebagai pengajaran kepada orang lain. Jika ada sebarang provokasi, hukuman yang dijatuhkan adalah lebih ringan berdasarkan semua faktor yang perlu diambil kira. Jenayah terancang harus diberi hukuman keras berbanding jenayah yang dilakukan secara tidak dirancang. Pesalah yang selalu melakukan kesalahan yang sama haruslah diberi hukuman yang berat berbanding dengan pesalah yang melakukan kesalahan buat pertama kali. Jika amaran awal telah diberikan terhadap kesalahan tersebut, hukuman yang berat harus diambil. Yang paling utama ialah mengekalkan tahap disiplin yang tinggi. Ini untuk memastikan segala arahan dan tugas boleh dilakukan dengan baik. Harus diimbangkan antara kepentingan perkhidmatan dan kepentingan undang-undang. Dengan kuasa yang diperuntukkan kepada pegawai memerintah, PM boleh mewakilkan kuasa komander rendah, KR, kepada pegawai yang diperjawatkan sebagai pegawai laksana, PL. Sekiranya unit tiada PL, dan mana-mana pegawai dilantik menjadi PL, kuasa sebagai KR tidak boleh diwakilkan kepadanya. Sekiranya kekerapan warga berpangkat Laskar Kanan ke bawah melakukan kesalahan, PM boleh memohon perlantikan kuasa KR dari Panglima Formasi secara bertulis. Jika tiada kekerapan kes serta tiada KR, si dituduh boleh terus diuruskan pertuduhan oleh PM sahaja. Pelaksanaan bidang kuasa KR hendaklah berpandukan kepada had berikut. A. Hanya kepada Laskar Kanan atau pangkat bersamaannya dan ke bawah. B. Hanya kepada sesuatu pertuduhan di bawah seksyen-seksyen Akta Angkatan Tentera 1972 seperti berikut: 44, 46, E, 49, 50, 2, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 1, A, 60, 61, C, dan D, 62, C, 63, 64, 65, 2, 66, 67, 72, 77, A, dan B, 81, B, 86, di mana kesalahan utama boleh diuruskan secara terus menurut perintah peraturan-peraturan Angkatan Tentera, bidang kuasa terus. 1976, 87 dan 88, di mana kesalahan sivil itu adalah satu kesalahan yang dinyatakan dalam jadual kedua kepada peraturan-peraturan Angkatan Tentera, bidang kuasa terus, 1976. Bagi pewakilan kuasa, KR hanya boleh menjatuhkan hukuman seperti termaktub di dalam perundangan kecil Warta Kerajaan iaitu Peraturan 8 dan 10, 2, Peraturan-Peraturan Angkatan Tentera, bidang kuasa terus, 1976. A. Denda tidak lebih daripada jumlah 7 hari gaji. B. Mengenai seseorang pegawai tak bertauliah, amaran. C. Tahanan gaji tidak melebihi ringgit Malaysia 100 bagi kesalahan yang menyebabkan apa-apa perbelanjaan, kerugian atau kerosakan. D. Apa-apa hukuman ringan, sebagaimana yang ditetapkan dalam jadual pertama Peraturan 10 kepada Warta Kerajaan. Sekatan had kuasa ke atas pewakilan kuasa KR untuk menyiasat dan menguruskan secara terus pertuduhan-pertuduhan adalah tidak termasuk. A. Kuasa bagi menahan si dituduh untuk dibicarakan oleh Mahkamah Tentera. B. Kuasa bagi memerintah ringkasan keterangan diambil atau cabutan keterangan dibuat. C. Tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada bintara muda ke atas atau pangkat bersamaannya. D. Apabila KR sedang menguruskan sesuatu pertuduhan terhadap seseorang pegawai tak bertauliah, LT, atau seorang askar laskar dan si dituduh itu memilih untuk dibicarakan oleh Mahkamah Tentera mengikut Seksyen 97, 9, kepada Akta Angkatan Komander Rendah, hendaklah jangan menguruskan sendiri pertuduhan itu selanjutnya, tetapi hendaklah memerintahkan supaya kes si dituduh itu dibawa kepada pegawai memerintah. E. Seseorang KR yang berpangkat rendah daripada Lieutenant TLDM tidak boleh menjatuhkan sama ada hukuman denda atau hukuman tahanan gaji. Sekian, terima kasih.
Like, share dan subscribe.